So kita tengok siapa yang kena selepas ini. Semua ahli-ahli politik ini telah melihat kan dekat mana hospital yang dia nak admit nanti bila disabitkan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Apa khabar semua? Syukur Alhamdulillah masih lagi kita diberi peluang untuk meneruskan hidup ini. Dan kepada yang mengikuti channel Wayang Tabus, syukur Alhamdulillah. Jangan lupa beri kerjasama kepada kita untuk kita boleh lagi memberi info yang lebih mendalam, lebih terkini berkenaan dengan isu-isu semasa. So dalam kes ini saya nak sambung cerita pasal RCI tabung haji ya. So dalam dapatan RCI tabung haji itu telah mengenal pasti 45 orang yang bakal ambil keterangan ya. Antaranya tempat yang pertama didahului oleh Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim ya, bekas pengurusi tabung haji dan juga bekas ahli parlimen dan juga merupakan ahli politik dalam satu parti yang sangat aktif ya. Hebat ni Datuk Seri Abdul Aziz ni. So senarai yang mungkin diambil keterangan adalah Tan Sri Mat Yusof ya. Beliau juga merupakan bekas pengurusi tabung haji ya, tapi difahamkan beliau bukan ahli politik dalam satu parti dan bukannya bergerak aktif dalam parti-parti politik. So itu dia berkenaan dengan Tan Sri Mat Yusof. Dan yang ketiga Tan Sri Ismi apa nama dia? Tan Sri Ismi ni ialah bekas CEO tabung haji ya. Bekas CEO tabung haji dan juga bukan ahli parti UMNO. Tu dah terlepas nak cakap tu kan. Dan yang keempat mungkin diambil keterangan adalah Tan Sri Johan Abdullah. Beliau merupakan mantan CEO tabung haji ya. Dan juga mungkin yang diambil keterangan lagi ialah Datuk Seri Jamil Hir Baharum ya, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berkait rapat dengan agensi tabung haji. Dan yang seterusnya yang keenam mungkin juga Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa yang juga merupakan mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri ya. Ini di antara 45 orang yang telah dikenal pasti dalam RCI untuk mungkin diambil keterangan seterusnya. So apa kenyataan bekas pengurusi tabung haji iaitu Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim ya. Dia mengatakan beliau bersedia memberikan kerjasama. Of course lah, dia kena bersedia untuk memberi keterangan berdasarkan kepada dapatan RCI itu sendiri. Okey lah, dia kena jawab lah. Jangan pula lepas ni cari-cari hospital mana pula ya, nak parking sehari dua Beliau juga menafikan yang sebenarnya beliau terlibat dengan kerja-kerja sakau, sebab dia kata dalam laporan RCI itu penemuan tu dia tak ada sebut sakau pun. Betul lah, dia tak sebut sakau. Semua orang tengok ya. Sebab itu kita perlu melihat, menilai dan membaca laporan RCI itu sendiri. Memang tak ada sebut sakau pun kan. Tapi lain-lain maksud tu mungkin ada kan. Beliau juga mengatakan yang beliau bukanlah pengurusi eksekutif yang boleh membuat keputusan direct terhadap keputusan-keputusan pelaburan yang melibatkan tabung haji. So maknanya pelaburan-pelaburan yang gagal dibuat oleh tabung haji, antara yang 14 pelaburan hartanah yang gagal tu bukanlah diputuskan oleh Datuk Seri Abdul Aziz. Okey, betul lah mungkin kot. So tak apa, itu kenyataan beliau. Cuma 6 laporan PDRM telah dibuat dan 6 laporan kepada SPRM telah dibuat, dan tengok susulan apa yang berlaku selepas ini. So beliau juga mengatakan yang laporan ini telah siap pada tahun 2022 dan kenapa baru nak makluman kepada orang awam pada 2026. Ini saya tak baca cerita lah. Ini memang dah banyak perkara ini diceritakan tentang kestabilan kewangan didahulukan sebelum ianya dihebahkan kepada orang awam. So yang seterusnya
Datuk Seri Abdul Aziz juga telah mengatakan bahawa beliau pernah disiasat oleh SPRM dan beliau boleh membuktikan yang SPRM telah menyatakan beliau tidak terlibat dengan apa juga salah laku berkaitan dengan tabung haji, sama ada dari segi pelaburan dan juga urus takbir tabung haji itu sendiri. Dia cakap dia berani, dia kata dia ada surat. Okey, tak apalah, tunggulah nanti bila dipanggil untuk bagi kenyataan, kita tengok apa dapatan yang ada. So kita jangan buat keputusan dulu, kita tunggu keputusan yang hasil siasat daripada penguatkuasa PDRM ataupun SPRM. So saya nak bawa pada satu situasi di Parlimen Datuk Seri Hamzah mengatakan dengan keras mengatakan kenapa pembentangan sahaja tidak dibuat perbahasan. Memanglah kenalah bentang dulu, bila dapat input baru kita boleh bahaskan. Kata ketua pembangkang yang hebat, macam mana perkara-perkara ni pun boleh menjadi intipati dalam hujah dia. Ini semata-mata nak condemn kerajaan je lah. So sebenarnya bila dia menyatakan soalan kenapa perbahasan, kenapa pembentangan saja dibuat, tidak buat perbahasan, sebenarnya soalan-soalan daripada Hamzah ini sebenarnya dianya telah membina satu persepsi seolah-olah kerajaan ni tidak fokus dalam menyelesaikan masalah RCI tabung haji ini. Kononnya dah dapat satu penemuan daripada RCI itu sendiri, maklumkan dan buat keputusan untuk pendakwaan, dan kata orang sakau, kata orang salah urus takbir, salah itu dan ini. Tidak, sebenarnya RCI bukan penentu kepada kesalahan. Bila ada penemuan di Parlimen, kita bahaskan dan kita bentangkan, kita tengok, dan dapatan daripada itu siapa yang melakukan kesalahan, itu yang kita ambil tindakan. Kita ambil tindakan, bukan kita terus ambil tindakan hantar polis pergi rumah, gari bawa pergi mahkamah. Tak. Kita akan ambil masa untuk menyiasat, mengumpul data. Itu yang penting. Kenapa benda-benda ni semua kadang-kadang macam tak tahu, macam bukan orang ahli politik je. Yang keduanya, kan, Hamzah kata disebabkan Anwar Ibrahim tak datang, PMS tak datang, tiada perbahasan. Apa cerita ni, kan? Dah dia memang sakit, nak macam mana, kan? Dan bukan dia seorang je pun yang boleh berbahas, ramai lagi berbahas. Sepatutnya korang lagi seronok kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada, kan? Bolehlah korang pukul candang satu Parlimen tu. Sepatutnya ambil kesempatan cara macam itulah. Saya tak cakap ini strategi politik, saya cakap mengambil kesempatan di atas ketiadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Itulah yang paling baik, kan? Saya pun tak faham lah kenapa dia menunjukkan seolah-olah macam Anwar Ibrahim ni macam geng-geng dia yang sebelah sana tu, kan. Kalau kena serang je sakit, kalau kena serang je pitam, kalau kena serang, kalau kena serang je pingsan, kan. Terpaksa lah, kan, sidang mahkamah dibuat. Kenapa lah. Itulah dia lifestyle pemimpin-pemimpin daripada satu parti tu, yang kalau dia dapati bersalah, itulah cara dia, kan. Dan kalau kita lihat kenyataan daripada Datuk Seri Jamil Khir Baharum mengatakan bahawa apa dapatan yang dapat dalam RCI itu hanya diberi tumpuan kepada proses dan pelaburan, dan yang selainnya tiadalah sakau mengambil duit pendeposit secara direct. Mana ada macam tu, mana ada macam tu. Melainkan perompak bank, dia pergi ambil duit dekat bank, kan. Kenapa toman daripada Datuk Seri Jamil Khir Baharum ni sangat dangkal, kan. Mana ada orang ambil duit cash daripada tabung haji bawa keluar. Tentunya ada transit proses sebelum berlaku penyalahgunaan amanah tu, buat pelaburan, daripada pelaburan yang ada di agensi lain, di situ dia ambil duit, kan. Bukannya direct ambil daripada tabung haji. Ini cerita kampung lah, kan. Bukan nak cerita-cerita pasal pasal pengurusan kewangan tabung haji itu secara bersistematik, kan. Dan kenyataan daripada Zahid Hamidi berkenaan dengan
tabung haji ni dia mengatakan bahawa tiada siapa yang terlepas daripada undang-undang hasil daripada dapatan RCI. Macam telah mengenal pasti je siapa yang bersalah. Itu statement yang membawa persepsi keterlibatan beberapa orang tertentu dalam parti mana, wallahualam, kan. Tapi kalau statement itu dia membangkitkan satu persepsi telah ada orang yang dikenal pasti melakukan kesalahan dalam tabung haji itu. Yes, mungkin ada, mungkin tidak, wallahualam. Kita tunggu dapatan daripada siasatan SPRM dan juga PDRM. Dan seterusnya, Datuk Seri Zahid Amini juga mengatakan bahawa ruang masa RCI itu harus dipanjangkan sekiranya kalau bermula pada 2014 sehingga pada 2018, seharusnya masa itu dipanjangkan kepada 2014, kepada 2022 dan juga kepada tempoh 2025. Saya nampak kalau perkara ini disekalikan, ianya mendapat dapatan bahawa tabung haji ini tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab telah dipulihkan bermula pada 2018 sehingga kepada 2025. Jadi tiada salah laku. Ini Zahid punya kepala ni kan. Dia nak panjangkan masa, dia nak drag masa supaya kekaburan tu dapat dijelaskan bermula pada 2008 hingga 2025. So kau nak main langsam je tu ya, kau tak nak year by year ya. Pandai kau Zahid ya. Dan seterusnya, kenyataan daripada KJ yang kita tahu memang KJ menyatakan seolah-olah mendapati telah ada sesiapa yang telah dikenal pasti membuat salah laku dalam tabung haji yang terdiri daripada orang parti. Saya yang tak cakap, dia cakap ni KJ ya. Dia kata kepada orang-orang UMNO yang terlibat dengan tabung haji ni, kenalah muhasabah diri, terimalah kesalahan yang korang telah buat sebelum ni, perbaiki kesalahan tu. Ini dia kau KJ ya, sebab tak ada terlibatkan di kau. Itulah dia. So kalau kita lihat kepada pembantangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri tentang RCI baru-baru ini, dia mengatakan saya tak nak cerita detail sebab ianya melibatkan urus takbir, pelaburan berisiko tinggi dan juga beberapa strategi dalam memperbaiki kewangan tabung haji itu sendiri. So kalau kita lihat sebenarnya aset melebihi daripada aset melebihi daripada liability melebihi daripada aset, perakaunan yang tidak mengikuti standard perakaunan antarabangsa, dan juga beberapa pelaburan berisiko tinggi yang telah dikenal pasti menyebabkan keadaan tabung haji itu sendiri ekonominya tidak bagus, kewangannya tidak bagus. So saya bukan nak cerita pasal detail. Kalau kita tengok dalam pembentangan 1 jam tu memang detail lah cerita pasal ni. Cuma saya nak menyatakan ada 14 projek pelaburan berisiko tinggi yang gagal. Contohnya seperti Putrajaya Perdana, Ar-Raudah dan juga PTTH. Ini adalah pelaburan yang melibatkan, contohnya macam Putrajaya Perdana ya. Kalau kita lihat pengurusi Putrajaya Perdana ini adalah pengurusi tabung haji itu sendiri. Tentunya ada beberapa kelemahan dari segi pengurusan yang menyebabkan kerugian ditanggung oleh tabung haji. Begitu dengan Ar-Raudah di Mekah ni, mengenai pajak hotel selama lebih 10 tahun macam tu, dengan membayar 1.2 bilion, dan hasilnya
pengusaha hotel tu sendiri gagal memberikan pulangan kepada tabung haji dan akhirnya telah melalui beberapa proses tuntutan sekitar tahun 2022, syarikat tu hanya mampu membayar 15 juta sahaja berbanding daripada pelaburan yang dibuat oleh tabung haji sebanyak 1.2 bilion. Dan juga pelaburan tabung haji di 1MDB yang mana dengan pembelian tanah di TRX tu yang hampir melibatkan nilai yang sangat tinggi, dan kalau lihat dari segi pengurusannya, lembaga 1MDB tu adalah juga orang yang duduk dalam tabung haji. So sebenarnya ini adalah proses untuk menyelamatkan 1MDB pada ketika itu yang sangat bermasalah dari segi pengurusan kewangannya. So kalau kita lihat sebenarnya daripada penemuan-penemuan yang ada dan juga sistem pengurusan akaun tabung haji itu yang tidak mengikuti standard, yang mana ianya juga bercanggah dengan akta tabung haji. Saya general je cakap, bercanggah daripada akta tabung haji kan. Sepatutnya untung barulah bagi keuntungan kepada pay deposit. Ini tak untung, lepas tu kata untung dan buat pembayaran. Jadi sebenarnya keadaan sebenar perniagaan tu tidak sama dengan laporan kewangan. Inilah yang berlaku. Jadi kita tahu dalam proses pengurusan kewangan ni ada individu yang terlibat, ada internal yang terlibat, ada eksternal yang terlibat, terutamanya juga syarikat audit yang telah diberi kuasa untuk mengaudit laporan kewangan ni. Jadi daripada situ kita akan dapat tahu siapa-siapa yang terlibat, dan di situlah nanti bermulanya kepada siasatan tentang pengambilan informasi tentang salah laku dan juga salah guna kuasa dalam merangka dan membuat laporan audit bagi tabung haji itu sendiri. So kita tengok nanti siapa yang kena selepas ini. Dan pada saya dah ada cakap-cakap orang politik kat luar, saya tak terlibat, saya hanya saya bukannya pemutus kepada keputusan pelaburan, macam-macam dah. Dan diorang ni semua, ahli-ahli politik ni telah melihat kan dekat mana hospital yang dia nak admit nanti bila disabitkan kesalahannya. So ini telah menjadi trend so pastikanlah kalau boleh mereka ni sakit waktu dalam keadaan jauh daripada Malaysia lah kan, lebih selamat sikit. Itu yang berlaku pun sebelum-sebelum ni kan. Sudahlah, kita masih lagi menunggu keputusan daripada siasatan SPRM dan juga PDRM tentang RCI itu sendiri. Dan saya mungkin selepas ni akan tengok bahasa-bahasa yang agak menarik yang dicakapkan oleh orang politik, macam mana nak melarikan diri daripada terlibat dengan pengurusan kewangan tabung haji itu sendiri. Sekian daripada saya, Wahid Tarbus, info dan sensasi.